Assalamualaikum Koma. Tahu ke teman kat mana ni ha? Hari ni teman nak hiking dekat Kuala Kangsar. Nak tahu bukit mana? Moh lah kita. Okay guys, sekarang jam 6 pagi. Korang dah sampai dekat tempat parking untuk stretching sikit, warm up sikit, lepas tu kita dah boleh mula hiking. Okay guys, kita dah mulakan pendakian. Dia nak ikut jalan tak, kiri kanan pokok getah. Mr. Faizal, mantap cuy. Oh, dah cikgu tak nampak. Track dia macam gini je weh. Kiri kanan, kanan, kiri, kebun getah. Track dia macam ni. Senang lah untuk aku yang beginner ni nak naik. Lupa nak khabar, teman ada di Padang Rengeh, Kuala Kangsar ni ha. Komen-komen tanya pula bukit mana hiking. Kita belanja sikit view di pertengahan bukit ni. Kata Koma kalau udah sampai ke separuh kawasan Koper ini, Dukayan gitu, ambil kanan. Jangan ambil ke kiri lah, pergi kebun orang. Ambil kanan, nak ke puncak kanan. Sama lah cikgu. Punya track, jangan risau. Untuk beginner macam kami ni pun boleh. Jangan risau, santai sangat ni. Tak pakai kasut pun tak apa. Tapi penat lah. Okey, daripada tadi lagi aku terlupa nak sebut nama bukit ni. Okey, nama bukit ni Bukit Liman Kati, dekat Padang Rengeh, Kuala Kangsar, Perak. Moh le. Ni 4 pagi dah start hiking adik-adik ni. Kita orang 4 pagi duduk tidur lagi. Saya 4 pagi juga sampai dengan depa. Awak 4 pagi baru bangun. Tu balik luar. Baiklah, baik. Salam. Alhamdulillah. Setelah 1 jam kita hiking, kita sampai juga dekat puncak Bukit Liman Kati, Kuala Kangsar ni. Okay guys, puncak dia macam gini . Dia orang apa? Kawasan Dusun Durian orang. Daripada bawah tadi, tempat parking, nak sampai ke puncak lebih kurang dalam 1 jam. Untuk aku boleh cakap masa ni bergantung kepada individu. Kalau hang laju, hang sampai lagi cepat lah. Kalau hang slow, hang lambat lah. Tapi tak payah nak pulun sangat pun, sebab kita akan sampai dekat puncak yang sama. So, relax je lah. Santai-santai je, janji sampai puncak.
yang dia tunggu-tunggukan waktu hiking adalah ini. Awan kapek. Ini yang kita orang tengah tunggu. Nama bukit je guys, tapi dia punya view ambil kau awan kapek tebal berbenar. Tak sia-sia lah teman mari sini. Alright, selesai trip hiking dekat Bukit Limang Kati pada Rengas Kuala Kangsar. So the view memang perfect. So guys, jumpa next video dan night hiking. Nak tahu dekat mana? Tunggu. Assalamualaikum.